Okey semua, jom kita ulang kaji sikit. Okey. Tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, itu senang saja. Okey, kita ulang kaji sikit yang bahagian ni dulu. Okey, buat permulaan contoh. Y tambah 4 sama dengan negatif 2. Okey, jadi kita nak tahu nilai Y, kita kena tinggalkan Y tu sorang-sorang. Jadi pindahkan tambah 4 ni. Tambah 4 pindah jadi apa? Tambah 4 pindah jadi, okey, negatif 2 ni kekal. Tambah 4 pindah jadi tolak. Sebab itulah tambah pindah jadi tolak. Jadi dapatlah Y negatif 6. Okey, baik. Okey, macam mana kalau Y tolak 4 sama dengan negatif 2? Okey, jadi macam tadi juga. Okey, nak tahu nilai Y, kena tinggalkan Y ni sorang-sorang. Pindah negatif 4. Okey, negatif 4 pindah jadi apa? Okey, Y sama dengan negatif 2 ni kekal. Okey, tolak 4 pindah jadi tambah 4. Okey, sebab itulah tolak pindah jadi tambah. Okey, baik. Lepas tu gunakan kalkulator je. Negatif 2 tambah 4 dapatlah positif 2. Okey, settle. Okey, lepas tu kita ambil lain. Okey, kita buat yang darab bahagi pula. Okey, contoh 3Y sama dengan 12. Okey, 3Y ni darab. Macam mana kita tahu dia darab? Sebab dia antara nombor dengan huruf ni dia tak ada apa-apa, tambah atau tolak. Dia tak ada apa-apa. Okey, jadi dia darab. Okey, jadi kita pindahkan 3. Okey, sebab kita nak tahu Y, kena tinggalkan dia sorang-sorang. Jadi pindahkan 3. Dapatlah Y. Dapatlah Y sama dengan 12 bahagi 3. Dapatlah Y sama dengan 4. Okey. Perasan tak sini? Positif 3, positif 3. Okey. Kalau darab bahagi, bila pindah dia tak bertukar dia punya simbol. Positif, positif, negatif, negatif. Okey. Contoh lain. Negatif Y per 2 sama dengan negatif 3. Okey. Jadi. Okey. Ni kan bahagi. Okey. Bila kita pindah, dia akan jadi darab. Cuma, kita bawa sekali dengan negatif ni. Jadi kita pindah, jadi dia akan jadi Y sama dengan negatif 3 darab dengan negatif 2. Okey, tengok sini. Negatif pindah pun negatif juga. Jadi dapatlah Y sama dengan 6 sahaja. Okey. Baik. Okey. Ya, itu untuk permulaan. Okey, lepas tu kita masuk bahagian yang lain. Okey. Contoh. Okey, contoh. Contoh macam 2Y tambah 4 sama dengan 8. Okey, baik. Dekat sini dia ada pertemuan. Pertama sekali ialah 2Y. 2Y ni darab. Yang ni pula tambah. Okey, untuk kes macam ni, macam ni kita nak buat. Okey. Ingat kalau tambah tolak dijumpa dengan darab bahagi. Okey, tambah atau tolak jumpa darab atau bahagi. Pindah tambah tolak dahulu. Okey, pindah tambah tolak dahulu. Jadi, untuk kes ni 2Y darab tambah 4 tu tambah. Okey, jadi sini darab, sini tambah. Kita pindah 4 dulu. Jadi dapatlah 2Y sama dengan, okey, 8 ni kekal. Tambah 4 pindah jadi tolak 4. Okey, jadi dapatlah 2Y. 8 tolak 4 jadi 4. Okey, lepas tu kita nak tinggalkan Y ni sorang-sorang. Jadi pindah 2 pula. Jadi pindah 2 dapat apa? Y sama dengan 4. 2 ni darab, pindah jadi bahagi. Dapatlah Y sama dengan 2. Okey, faham? Okey, contoh lain. Negatif Y tolak 2 sama dengan 4. Okey, baik. Ni negatif. Okey, ni negatif Y je maksud negatif 1 Negatif 1. Okey, biasanya orang tak tulis lah. Okey, ini ialah negatif 1Y maksudnya darab. Sini pula tolak Y maksudnya tolak. Okey, jadi tambah tolak kan. Untuk kes ni tolak. Jadi pindah tolak dahulu. Pindah tolak dahulu, kita dapatlah negatif 1Y. Jadi 4. Okey, tolak 2 pindah jadi tambah 2. Jadi dapatlah 6. Okey, negatif 1Y. Okey, lepas tu kita pindahkan negatif 1Y ni pula. Sebab dia mesti Y dia mesti Y sahaja. Okey, dapatlah 6 per dengan negatif 1. Dapatlah Y sama dengan negatif 6. Okey, faham? Okey, settle. Okey, jom kita buat contoh lain. Contoh lain, okey. Contoh lain ialah 4 tambah dengan Y per 2 sama dengan 6. Okey, baik. Dari sini, sini ialah positif 4. Okey, by default positif sini. Okey, lepas tu tambah Y per 2. Okey, sini bahagi. Per 2 ni bahagi. Jadi macam tadi,
tambah tolak, jumpa darab bahagi, pindah tambah tolak dahulu. Untuk kes ni tambah. Jadi pindah 4 ni dulu. Okey, dapatlah y per 2 sama dengan y per 2 sama dengan 6. 6 dikekal, tambah 4 pindah jadi tolak 4. Okey, jadi lepas tu kita dapatlah y per 2 sama dengan 6 tolak 4 dapatlah 2. Okey, lepas tu kita nak tinggalkan y ni sorang-sorang. Jadi kita kena buat apa? Kita pindahkan 2 di atas. Jadi bahagi pindah jadi darab. Dapatlah y sama dengan 4. Okey, faham? Okey, setan. Okey, contoh yang lain ialah negatif 2 tolak y per 3 sama dengan 5. Okey, baik. Jadi macam mana buat sekarang? Okay, macam tadi, sini ialah tolak. Okay, sini ialah bahagi. Okey, jadi kita buat apa? Okey, kita pindah tolak dahulu. Okey, jadi kita dapatlah negatif y per 3. Ni kekal. Okay, sama dengan 5. 5 yang kekal. 5 pun kekal. Cuma yang bertukar ini. Tolak 2 pindah jadi tambah 2. Sebab apa? Tambah pindah jadi tolak. Tolak pindah jadi tambah. Jadi tolak 2 pindah jadi tambah 2. Jadi dapatlah negatif y per 3 sama dengan 5 tambah 2, 7. Okey, lepas tu kita nak tinggalkan y ni sorang-sorang. Kita buat apa? Pindahkan negatif 3 ni pula. Okey, negatif 3 ni kan ialah bahagi. Pindah jadi darab. Okey, bawa sekali dengan dia punya negatif. Silap. 7. Okey, darab negatif 3. Dapatlah y sama dengan 7 darab negatif 3. Dapatlah negatif 21. Okey, baik. Settle. Okey. Ada contoh lain tak? Okay, kita pergi contoh yang lain sikit kot. Okey, kita pergi contoh macam mana kalau dia unknown tu kat kanan. Huruf tu kat kanan. Contoh 4 sama dengan 2y tolak 8. Okey, y ni kat kanan. Okay, jadi macam biasa juga. Okey, kita bahagikan. Sini kan tolak. Sini pula darab. Okay, jadi tambah tolak, jumpa darab bahagi, pindah tambah tolak dahulu. Untuk kes ni, tolak lah. Pindah, jadi dapatlah 4. Tolak 8, pindah jadi tambah 8. Tolak, pindah jadi tambah. Dapat 2y. Okay, jadi 4 tambah 8 dapat 12. 2y. Okay, lepas tu kita nak tinggalkan y ni sorang-sorang. Pindahlah 2 ke sebelah. Dapatlah 12 bahagi 2. Dapatlah sama dengan y. Jadi dapatlah y sama dengan 12 bagi 2 dapatlah 6. Okey, faham? Okey, settle. Okey, lepas tu okey, kita buat nombor lain pula, iaitu 2 sama dengan y per 2 tambah 6. Okey, jadi macam tadi juga, sini ke tambah. Sini ke tambah. Sini pula bahagi. Okey, jadi tambah tolak, jumpa darab bahagi, kita pindah tambah tolak dahulu. Untuk kes ni tambah. Okey, pindah ke sebelah, jadi dapatlah 2. Tambah 6 pindah jadi tolak 6. Y per 2 kekal. Okey, lepas tu guna kalkulator je. 2 tolak 6 dapat negatif 4. Sama y per 2. Okey, lepas tu kita nak tinggalkan y ni sorang-sorang. Pindahlah 2 ni ke atas. Jadi dapatlah negatif 4 darab dengan 2. Bahagi pindah jadi darab. Okey, jadi dapatlah apa? Y sama dengan negatif 8. Okey, faham semua? Okey, baik. Setakat itu sahaja untuk video kita kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Nak kenal Solid M. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe.